Nusantara Metal sebagai identiti penciptaan muzik metal ciptaan Nusantara. Tiada siapa yang menyangka muzik dari barat seperti metalnya agresif dapat bernafas di dalam muzik tradisional Nusantara. Penyatuan sebegini amat tidak difikirkan pada awalnya dan mendapat banyak pandangan negatif. Mana tidaknya, sewaktu kemunculan awal muzik ekstrim metal di Malaysia, peminat muzik ini cenderung ingin lari dari norma kebiasaan muzik Melayu mainstream, baik muzik pop maupun rock, yang pada masa itu mula menyusup pengaruh muzik Melayu. Peminat ekstrim metal pada zaman awalnya lebih cenderung mengikut metal acuan barat, dengan mengambil pengaruh 100% baik dari segi nama kumpulan, pengaruh musikal, seni kata maupun identiti dan penampilan. Jika di tahun 50-an dahulu, pemuzik-pemuzik Melayu pada masa itu pernah memodenkan irama tradisional Melayu dan Nusantara dalam nafas alat muzik baru. Namun menjelang 60-an hingga ke 80-an, pengaruh muzik Nusantara yang dicampurkan dengan muzik moden pula tenggelam. Biarpun kumpulan-kumpulan rock heavy metal Melayu pernah menggabungkan elemen ini, contohnya Tanjung Puteri oleh Living Bond, Sri Mersing oleh Gerhana, namun ia hanya cover semata-mata dan tidak benar-benar menjadi ikutan untuk rakaman kemudiannya. Kebangkitan pencampuran elemen ini hanya benar-benar menjadi fenomena pada kemasukan era 90-an. Antara kumpulan terawal membawa konsep ini adalah Chromok, sebuah kumpulan thrash metal Malaysia yang menempa nama di Australia pada era 80-an. Ya, mereka yang pertama menggunakan skill gitar Melayu Nusantara di dalam susunan muzik mereka semenjak waktu mereka masih di Australia lagi. Mungkin kerinduan pada negara asal Malaysia menimbulkan semangat mereka membuat demikian. Tambahan lagi, ingin tampil berlainan berbanding kumpulan-kumpulan metal Australia yang sedia ada pada masa itu, sambil membawa pengaruh muzik negara asal di tempat orang, mendorong Chromok mencipta kelainan tersebut. Akan tetapi, intipati Nusantara Chromok hanya terletak pada muziknya sahaja, maka ia tidak benar-benar menjadi fenomena ikutan. Kemunculan dua kumpulan awal yang membawa elemen kenusantaraan dengan menyeluruh menjelang pertengahan era 90-an, iaitu Lang Sui dan Asahalah yang membuka lembaran baru Nusantara Metal. Juga menggunakan skill gitar Nusantara dan Melayu dalam penciptaan lagu-lagu mereka, serta tema lirik berunsurkan kisah purbakala Melayu Nusantara dan sedikit elemen semangat kemelayuan, menjadi pendorong kebangkitan muzik ini. Pada awalnya, ia digelar sebagai Eastern Metal, bersempena nama EP yang dilahirkan Lang Sui, iaitu Eastern Cruelty pada 1956. Banyak kumpulan-kumpulan metal tempatan mula mengadaptasikan elemen ini,
Malah kumpulan muzik di luar lingkungan metal juga mula muncul dengan elemen sebegini. Antaranya, kumpulan grunge Butterfingers yang juga banyak memainkan skill kemelayuan dalam riff gitar mereka. Begitu juga kumpulan skinhead ACAB yang menggelarkan muzik mereka Eastern OA. Fenomena Eastern ini menjadi identiti baru buat pemuzik-pemuzik underground Malaysia. Namun sayangnya, ia tidak menjadi ikutan di kalangan kelompok genre mereka dan terbatas hanya kepada dua kumpulan itu sahaja. Namun tidak bagi kelompok metal yang terus-menerus menghidupkan genre muzik kacukan ciptaan sendiri ini. Malah kumpulan-kumpulan metal semakin berevolusi dengan tema Nusantara, di mana daripada awalnya ia lebih bercirikan kisah tahyul dan mistik, ia akhirnya semakin menjurus ke fahaman kenusantaraan. Antara kumpulan yang muncul dengan konsep sebegini adalah Tashim, dengan tajuk-tajuk lagu seperti Provocation Tea of Orang Melayu dan Tormented Kingdom of Bunian. Kumpulan Cryptic Malediction dengan tema lirik sejarah Melayu dan kumpulan Uprising dengan fahaman nasionalisme Melayu. Kumpulan-kumpulan ini tampil di lewat 90-an ke awal 2000-an dan merupakan platform acuan kepada peringkat mutlak Nusantara Metal yang bakal tiba kemudiannya. Isu black metal yang timbul menjelang kemasukan tahun 2001 ke 2006 membantutkan sedikit pengembangan industri metal negara, di mana kebanyakan kumpulan muzik mengambil keputusan untuk berehat dan mula menyisihkan segala unsur yang berkaitan black metal, di mana sekitar era 90-an ke awal 2000-an, kelompok muzik black metal lah yang sebenarnya paling banyak berevolusi ke arah tema Eastern dan Nusantara. Sekitar tahun 2001 ke 2006 malah berlaku anjakan paradigma, di mana segala yang berkaitan Eastern dicemuh dan tidak diterima oleh kebanyakan pengikut metal yang masih aktif. Eastern metal dianggap metal kekampungan dan hanya dinikmati oleh golongan trendy. Ini kerana muzik Eastern metal pada era 90-an ke awal 2000-an lah yang banyak menambat peminat-peminat baru untuk mengikuti muzik metal. Mungkin kerana mudah diterima akibat merasakan yang mempunyai kaitan dengan latar belakang setiap individu bergelar Melayu. Namun setelah beberapa tahun muzik tersebut dianaktirikan oleh peminat metal, kemasukan lewat 2000-an ke 2010-an menyaksikan kebangkitan satu pergerakan muzik metal bercirikan nasionalisme Melayu Nusantara yang amat menebal. Kelompok ini telah mengenakan lambang-lambang provokasi seperti swastika Nazi, sambil lirik-liriknya lebih memfokuskan ke topik-topik politik, khususnya nasionalisme, sambil menggarapkan kisah-kisah kepahlawanan purba Nusantara. Menggelarkan diri mereka sebagai darah dan maruah tanah Melayu, kelompok ini dengan cepatnya menyusup ke dalam scene metal tempatan. Banyak kumpulan-kumpulan metal baru lahir dari kelompok ini yang tidak lari dari acuan Nusantara dan nasionalisme. Malah mereka juga mula mempromosikan muzik mereka ke negara luar, dan satu kejayaan yang mengejutkan, ia diterima dengan baik kerana dianggap sesuatu yang unik dan eksotik bagi peminat metal luar. Kemunculan Sihasari dengan EP Kebangkitan Nusantara pada tahun 2010 merupakan platform pertama kebangkitan kelompok ini. Menggelarkan muziknya Nusantara Pagan Metal, Sihasari mencampurkan elemen metal dengan irama tradisional Melayu dan Nusantara, sebagaimana dibuat oleh Lang Sui dan Asaha dahulu, serta semangat kemelayuan yang pernah dibawa Uprising dan Tashim menjadi satu. Tambahan lagi, demi untuk menguatkan lagi aura kenusantaraan, Sihasari memasukkan alatan muzik gamelan barong serta gendang yang dipadankan dengan susunan muzik Nusantara metalnya. Kemasukan alat muzik Nusantara sebelum ini hanya pernah dibuat oleh Cryptic Malediction. Dan jika di luar muzik metal,
Kumpulan Butterfingers juga pernah membuatnya. Namun kesulitan untuk mengawinkan alatan tradisional dengan alatan muzik kebiasaan metal menjadi asbab utama yang tidak menjadi ikutan oleh kumpulan-kumpulan Eastern metal sebelum itu. Malah Sihasari juga yang pertama membawa konsep sebegini yang tampil dengan lirik berbahasa Melayu penuh. Tujuannya bukan sahaja untuk mempromosi Nusantara metal kepada dunia, tetapi juga mempromosikan bahasa Melayu kepada dunia. Sihasari berjaya menjajah industri metal dunia di mana EP tersebut telah diulang cetak berkali-kali serta diedarkan oleh banyak syarikat-syarikat rakaman underground metal dalam dan luar negara. Banyak majalah-majalah underground mula menghubungi Sihasari untuk mengetahui kumpulan ini dengan lebih mendalam. Malah banyak juga syarikat rakaman menawarkan peluang penerbitan album di bawah syarikat mereka. Setelah kejayaan Sihasari, beberapa kumpulan-kumpulan lain dari kelompok yang sama mula memunculkan diri dan diterima dengan baik. Antaranya Haf Yukal, Hikayat, Antaboga dan Jugra, di mana setiap kumpulan ini ada kisah-kisahnya masing-masing. Malah pemecahan ini memberi pengaruh yang luar biasa pada industri metal negara-negara jiran. Antaranya Brunei dengan Look 7 yang membawa genre power metal dicampurkan dengan elemen kemelayuan, malah menggelarkan muziknya sebagai Malnusan folk metal. Filipina dengan kelompok Combat Pilipinas 28 biarpun tidak mempunyai kumpulan muzik yang stabil, namun pengikut-pengikutnya amat giat mengikuti pengembangan Nusantara metal dari Malaysia. Malah menyedari konsep serumpun mula menggelarkan diri mereka sebagai Nusantara. Bagi Wan Asaha yang telah keluar dari Asaha bersama dramanya Wan Azareh, beliau juga telah meneruskan perjuangan dengan nama Fenomistik yang dinamakan sepenuh nama salah satu album Asaha yang memulakan tema kenusantaraan pada tahun 1956 dahulu. Fenomistik seperti kemunculan kelompok metal 2010-an mempunyai tema lirikal lebih berunsurkan nasionalisme dan kenusantaraan berbanding produk-produk awal Asaha yang lebih menjurus kepada tema lirikal bersifatkan tahyul dan mistik. Antara lagu-lagu terbaru ciptaan Wan Asaha bersama Fenomistik sememangnya amat berbau konsep kenusantaraan seperti Conquering Archipelago dan Our Proud Race. Dengan kemunculan satu persatu kumpulan mempromosikan tema ini, akhirnya nama Nusantara Metal menjadi ikutan dan sebutan. Beberapa kumpulan-kumpulan baru yang muncul kemudiannya tidak lagi menggunakan nama Eastern Metal, sebaliknya Nusantara Metal. Malah nama ini kini telah sebaris dengan nama-nama genre metal luar negara lain yang turut sama merupakan gabungan muzik tradisional mereka dengan metal. Jika Eropah Barat punyai Celtic Metal, Eropah Timur punyai Slavonic Metal, Eropah Utara punyai Viking Metal, Mongolia punyai Mongolian Metal, Amerika punyai Aztec Maya Metal, maka Nusantara punyai Nusantara Metal.